Isuzu D-Max. Selalu kita tengok Isuzu D-Max ni, dia disc drum belakang. Tapi hari ni dia ada disc brake belakang. Nampak tak? 4x4 yang RSM Garage boleh buat disc brake lah. Nak tukar drum ke disc brake, RSM Garage tempat dia depan 18Z. Wah, nampak Saiz untuk Sport Rail 18 355mm. Akan dapat complete set semua. Cuma belakang banyak kerja nak buat. Nak kena adjust tapak, handbrake, banyak benda nak kena buat. So selalunya customer kalau 4x4 dia akan tinggal lah. Dia ada Syam Garage. Nampak ni mak daripada jauh. 4x4 dah boleh buat disc brake tau. Dah boleh buat disc brake. Ataupun yang dah tukar disc brake ke, yang nak servis brake pad ke, nak tukar brake pad ke, nak tukar rotor ke, nak servis brake, nak tukar minyak apa semua, datanglah ke RSM Garage ni. Nampak? RSM Garage ni dekat mana? Dekat Seremban, Jalan Labu. So boleh boleh Waze, boleh Google apa semua, datang ke RSM Garage. Jangan lupa like, follow RSM Garage. RSM Garage. Bye bye.